yang berada di dalam Dewan yang mulia pada hari ini. Okeylah. Terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsi bin Hairan. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Terima kasih. Okeylah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada orang yang membawa saya kemari. Saya sebenarnya bermula dalam industri Alken ni baru beberapa hari. Sangat baru. Nak kata saya tertipu, tidaklah juga. Nak dikatakan saya ni macam terperangkap, mungkin juga kerana saya datang bersama dengan mentor saya, isteri saya, Hendon, CN. Dan terima kasih kepada mentor saya, mentor Dayat, mentor Sabrina, suami, mentor Akmal dan Hamam, dan semua mentor-mentor yang berada di sini, dia yang telah dan memberi bimbingan kepada saya khususnya. Okeylah tuan-tuan dan puan, saya ingin kongsikan, saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada mentor-mentor dan jutawan-jutawan yang telah membuat perkongsian daripada semalam hingga ke hari ini. Sebelum itu, boleh tak saya nak ceritakan tentang diri saya? Okey, baiklah. Saya ni seorang bekas pesakit strok dan bekas seorang pesakit jantung. Tapi alhamdulillah selepas saya mengamalkan produk Alken ni, berangsur pulih strok saya, dan pada tahun 2024 saya dipahamkan saya telah mati di Madinah. Nadi saya berhenti selama 3 minit. Dan hari pertama saya sadar pada hari ke-6 di Madinah. Alhamdulillah hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, saya dapat membina saya punya kejayaan dan saya dapat bersama isteri yang saya sayangi untuk saya meraih pendapatan yang banyak di Alken ini. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya nak cakap pendek aja lah. Kerana ini hari pertama saya berada di atas ni, terasa macam menggigil juga. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan semua mendoakan saya? Saya ingin mengumpul dan mencipta pendapatan tak banyak tuan-tuan, 30,000 je. Tuan-tuan dan puan-puan doakanlah saya dan grup saya semua, saya akan mencapai pendapatan 30,000 dalam masa tak sampai sebulan. Amin. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ajalah kerana masanya pendek. Kalau tak, memang banyak saya nak bahas. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.